Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zaha. Korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin rabbal alamin. Okay, saya alhamdulillah sihat. Sekarang ni saya dah 39 minggu, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dah hari yang kelima. 39 minggu, 5 hari. So, ada lagi Isnin, Selasa. Esok Isnin, Selasa. Hari Rabu adalah last saya punya due date. Saya kena serah diri lah. Sebab doktor cakap saya ada GBS kan. Ada GBS, ada GDM lah. Ada anemia lah. Jadi semua tu nak kena ada standby dan nak masuk ubat semua. Doktor cakap lah. Dia kata kena, doktor kata kena datang awal lah. 19 hari bulan tu. Hari Rabu pagi. Jadinya saya ada masa lagi 2 hari untuk buat persiapan. Tak ada rasa apa-apa lagi. Tak ada rasa macam nak beranak. Mungkin sebab saya tak aktif sangat kan. Sebab saya banyak baring tidur sebab puasa kan. Tak apa, insyaAllah malam ni saya akan cuba, saya akan usahalah, kena usaha kemas rumah. Sebab saya tak kemas rumah daripada itu saya cakap. Daripada kemarin, hari Jumaat tu. So sekarang ni baru nak kemas rumah. Nak vacuum rumah, nak cuci toilet. Okay, sekarang ni saya nak sorry tau kalau tak dengar sangat jelas suara saya. Sebab mic saya rosak. Sedih kan? Mic tu saya dah beli tahun lepas. Lepas tu saya tak pakai. Pakai sekali je untuk video video birthday anak saya. Lepas tu dah tak pakai dah. Dan sampai sekarang dekat setahun juga saya tak pakai. So problem is mic tu rosak macam kita buka radio, buka siaran yang tak kena. Bunyi macam tu. Jadi macam terkilan lah. Beli mic tu bukannya murah, mahal lah. Dekat 200 lebih. Sedih. Macam mana kan? Itulah. Benda tak tahu kan. Benda tu boleh rosak. Saya pun tak sangka. Beli pun kat TikTok. Biasa sebelum ni saya beli mic Rode kan. Yang tu saya tak pakai bertahun-tahun ke, tak sentuh langsung ke. Tapi bila kita on balik dekat kamera ke apa kan, still mic tu elok lagi. Tapi mic yang saya beli kat TikTok ni macam tak okey. Okay, tak nak buang masa. Saya sebenarnya sekarang nak buat video pasal dekat sebelah saya ni bag. Sebenarnya saya dah kemas bag, tapi saya nak kemas lagi sekali. Macam banyak sangat, lepas tu berat. Okay, kita nak kemas bag semula. Kita nak selongkar balik, bagi kemas lagi. Kita bawa benda penting je. Okay, yang pertama kita bawa buku pink lah. Bawa buku pink. So saya bawa kain ni. Ni kan sebenarnya kain batik, tapi tak tahulah ni rupa kain batik ke kain plekat ke. Saya ambil je lah. Sini satu. Towel ni tak payah kot. Okay, stokin saya bawa. Kan kot sejuk ke. Ni nak bawa ke hospital tau. Lepas tu bra saya tak tunjuk lah. Okay, saya ketepikan. Bra ni bra untuk susu baby. Dia lain. Okay, tisu saya bawa. Ini bersepah. Ini spray. Alamak, suami saya dah balik kejap Okay, kita sambung balik. Okay, saya buat stokin. Lepas tu tudung tak labuh sangat lah. Tudung biasa-biasa je. Nanti nak tidur kat dalam wad tu kan. Tu set barang mandi. Ada shampoo, ada sabun mandi. Berus gigi. Saya tak satukan pula sebab tak muat. Sebab ini saya beli dekat TikTok. Gel Widara kan. Daun Widara. Apa nama? Widara K. Lepas tu towel. Yang ni pad. Pad saya bawa banyak. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pack saya bawa. Tapi ni bukan pack yang macam Cortex tu. Ini saya buat macam, saya beli dekat TikTok. Dia jenis macam Pampers tu. Katanya senang kan, sarung je. Tapi saya rasa macam seram pula. Boleh ke nak bungkuk-bungkuk kan? Okey. Lepas tu ni bekong. Bekong yang jenis wrap je. Nanti kita ni kan tampal je macam tarik macam tu. Sebab biasa lepas bersalin perut macam menggelebih tau. So macam tak selesa. So kita standby bawa ni. Mudah-mudahan selesa lah. Sebab pernah lalui pergi hospital tak bawa. So macam tak selesa di londe. Lepas tu ni purda, satu helai. Ni tudung. Ni baju. Semua ni untuk balik. Ni bros gigi. Jumpa pula. Di botol air. Itu sahaja dalam beg saya. Sikit je. So ini barang-barang pakaian yang balik tau. Bukannya pakaian nak tinggal kat situ semua. Tak. Sebab nanti kat sana kita akan tukar baju hospital. Okay. Itu je saya punya barang. Dah selesai. Mudah-mudahan sekejap je lah saya duduk dekat ward tu. Amin. Doakan saya, okay? Tapi video ni tak tahulah bila postnya. Mungkin video ni saya post mesti saya waktu saya dah bersalin dah. Saya kan lambat sikit nak siapkan editing. Kan? Berani, sorry. Berani saya terbawa banyak sikit sebab saya risau susu melimpah ke apa ke, tak tahu kan. Saya rasa kena satukan lah beg dengan baby. Saya ada plastik ni. Plastik kalau ada baju-baju yang beli kan dekat online, dia bagi dalam plastik ni, saya simpan. Nanti boleh recycle. Okay, dan Pampers. Saya kena kemas balik. Sebab risau kot malam ni ke nak terberanak ke apa kan. Ni saya nak keluarkan balik, nak kemas. Kemas semula. Okay, baju baby pula. Sampai 2 beg kan. Sepatut 1 beg je. Okay. Pampers baby saya bawa dalam banyaknya. Tapi tak apalah, banyak je. 3, 6. Ada 6. Tak tahu cukup ke tak. Tak apa. Nanti saya minta suami saya extra. Masuk dalam ni lah. Beg ni. Kan. Okay, dah. Oh, tisu dah ada Oh, banyak tisu. Tisu tinggal lah. Bawa beg berat-berat nak buat apa kan. Lepas tu, disebabkan baby tak ada bedong, saya ganti dengan kain batik. Kain batik. Dia bukan baby ke? Lepas tu, kakak nak rakam lah. Nampak rambut. Okay, lepas tu towel. Towel baby. Towel baby. Tisu basah. Sumbat dekat sini. Dengan dia punya apa, stokin, topi. Saya bawa 2. Standby lah. Kan? Semua 2. Baju. Saya bawa 3. 3 baju baby. Itu sahaja. Banyak sangat beg yang kita satukan je. Ada lagi satu apa, plastik baju kotor. Saya kena bawa plastik. Nanti sekejap lagi saya ambil. So itu sahaja beg yang saya bawa barang ke hospital.
So nanti insyaAllah malam ni saya rajin, saya bawa korang. Kalau tak rajin, saya tak bawa lah, saya buat sendiri. Sebab apa? Yang lecehnya nak kena bertutup, kena jaga aurat kan. Kalau bebas senang kan, tapi kita jangan fikir senang. Sebab kita hidup dekat dunia kena bersusah-susah dulu. Okay, so itu sahaja saya nak share apa yang saya bawa barang dekat hospital. Dan saya kemas beg semula. Kalau tak 2 beg, tapi alhamdulillah dapat 1 beg je. Tak nak bawa banyak, kesian suami kena pikul bawa banyak barang. Okay, so itu sahaja video saya kali ni. Terima kasih korang sebab tengok video saya sampai habis. Minta maaf kalau ada bunyi sesedu anak saya tengok kat depan ni. Okay, so itu sahaja. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.